Spekulasi mengenai keretakan rumah tangga pelakon Aprena Manrose akhirnya terjawab apabila beliau mengesahkan bahawa ikatan perkahwinannya dengan Muhammad Afiq Hazman telah pun berakhir. Menerusi satu hantaran di akaun Instagram miliknya, Aprena memaklumkan bahawa beliau kini bukan lagi isteri kepada Muhammad Afiq. Walau bagaimanapun, beliau tidak berkongsi butiran lanjut termasuklah punca sebenar serta tarikh mereka berpisah. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Ya, saya bukan lagi isteri kepada Afiq. Kalau ada jodoh tak ke mana, tulisnya dalam entry tersebut yang turut memuat naik beberapa gambar bersama bekas suaminya. Dalam hantaran yang sama, anak kepada penyanyi terkenal Iwan Shahman itu turut meluahkan bahawa beliau telah mencuba sedaya upaya untuk menyelamatkan rumah tangga mereka, namun segalanya berakhir tanpa kejayaan. Saya cuba bertahan dan usaha tetapi saya gagal. Tiada lagi kita. Terima kasih atas rasa yang diberi dan rasa yang luar biasa. Semoga berbahagia. Saya undur diri dahulu, coretnya, seolah memberi isyarat bahawa peluang untuk mereka kembali bersama amat tipis. Dalam pada itu, Aprena turut meminta doa daripada semua agar beliau diberikan kekuatan untuk menghadapi fasa baharu dalam hidupnya. Selamat tinggal untuk sekarang atau mungkin selama-lamanya. Doakan saya mengharungi fasa yang baru ini dengan tenang, katanya lagi. Sebelum ini, kabar angin mengenai pergolakan rumah tangga Aprena menjadi buah mulut ramai. Namun pelakon itu sebelum ini tampil menafikan dakwaan tersebut.